Hai semua, so hari ni kita macam ada cerita yang menyentuh hati sikit tapi dia menjadikan motivation untuk adik-adik kat luar sana. Nak tahu? Jom kita tengok. Jadi inilah cerita daripada bintangkaca.my, artikel tentang perjalanan baru untuk Indah, anak sulung kepada Factory Raya. Jadi Indah Sutrajana nama penuhnya merupakan anak kepada pengacara terkenal di Malaysia iaitu Factory Raya. So anak beliau ini telah pun memasuki ataupun kita panggil ke alam persekolahan asrama penuh di MRSM. So masa nak pergi tu kan, inilah momen-momen yang macam mana penuh dengan emosi ketika Factory Raya dan juga Indah berpisah. Menunjukkanlah apa tu orang panggil kasih sayang antara bapa dan juga anak. So saya doakanlah semoga adik Indah selamat berjuang, selamat maju jaya, sentiasa berusaha. Semoga doa keluarga sentiasa bersama dengan adik Indah. Jangan lupa untuk baca artikel penuh tentang adik Indah dan juga Factory Raya di Bintang Kecil.my, and jangan lupa juga untuk follow kita punya social media Bintang Kecil.